Yang ni kan? Ni nak berapa jam ke Ina? Nanti kita Shenzhen transit 7 jam. Kita orang transit 7 jam. Kena rasa kena tukar baju sebab kita orang tak terus pergi hotel, tapi kita orang akan terus jalan-jalan. Masih jauh lagi perjalanan. Kita kat mana? Kita sampai Shenzhen. Sila bagi tahu di mana. Sila bagi tahu di mana. Kita dah masuk domestik tapi belum lagi sampai di Jam. Belum. Perjalanan kita masih lagi lama. Okey. Sedang transit. Lepas transit tiba-tiba dalam kekeliruan tu kita orang lepas lah juga macam masuk betul ke ni? Dah lepas ke? Dah kena cop ke kan? Betul lah sebab kita kan daripada negara orang ke negara dia. Walaupun nak transit kau kenalah cop juga. Ada faham? Kena keluar lah immigration lagi friendly terus. lah. Kita OOTD sikit. Aku sebenarnya kan bawa baju macam baju gede-gede tau. Baju macam acah-acah dress dengan kemeja. Patut tukar ke korang? Tapi esok malam baru masuk hotel. Aku macam dilema. Petang itu tulis pukul 8. Kalau dapat mandi best juga kan? Tak ada mandi. Air dia dah macam cakap dia macam possibility. Mandi apa? Gerimis. Mandilah kat gerimis. Tengoklah kalau aku tukar ke tak. Okay, bye. Good morning. Kita dah siap tukar baju. Kan Kak Su? Disebabkan kita orang hari ni ada delay. Aku nak tunjuk sikit outfit kita. Caca nak pergi boarding school kan. Sebenarnya kita pergi taman. Kita dah sampai. Sampai. Bye-bye semua. Bye-bye. 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 Kita dah sampai. Kita dah sampai. Mana Li Jiang? Nampak tak? Li Jiang. Actually, apa perasaan anda setelah berkurun lama aku rahsiakan hari comel gila airport dia. Dia macam small. Senang. Sumpah senang. Sebab kau dah jadi macam rakyat domestik kan. Dah turun awal, semua dah clear. Bila turun sini, terus turun. Kita nak pergi jalan-jalan. Hui, Karipak sangat taman. ni dia semua dah naik. Nak pergi makan. Streetnya aku tak tahulah tapi sangat cantik Kita nak makan tengah hari. Lapar. So cantik. Ni apa? Ni apa? Wow, okey, satu. Wow, nanti makanan kita tak sampai lagi. Tak apa, tunggu kita orang punya macam mana. Kita orang pun tak, kita orang dua je. Nampak sangat menarik Awak makan berapa banyak? Keras dah. Dua mangkuk. Habis. Wow, hebatnya awak. Kanan kita orang dah sampai. Itu nasi, kita orang punya sayur dengan satu daging. Oh my god, sumpah sedap. Sikit so nice. Kita nak naik bas. Kita dah naik bas. Kita nak pergi Jinghua Valley. Kat pintu masuk. Kita masuk dalam dulu. Tengok cantik ke tak. Kau tengok. Ini panas lit tapi dia berangin. Kalau kau tengok aku terbakar sebab sebab tu lah tu. Sebab panas gila. Kau tengok mata aku pun tak nampak. Kau tengok aku dengan speki aku dengan panas buta ni. Tu wedding home dia bye. Dia record kat sini. Ni gambar pun cantik dah tu ni. Ya puji. Ini kalau aku berjalan ni lebih 10,000 langkah ni. Kau tengok banyak gila orang shoot wedding. So nice.
Tapi macam macam apa macam gitu lah. Dia bunga-bunga, kita nak pergi kat sana kot. Macam lebih cantik sikit. Aku ni jenuh tau tukar baju dekat Shenzhen tadi tu dengan tak ada airnya. Aku kenalah at least dapat satu OOTD dekat sini. Post ke IG. Gitu. Berapa hari tiket pun tak tahu berharga berapa. Kita main masuk je. Senang kata memang tak tahu apa. Tapi cantik lah. Dan panas. Sendu, aku rasa sendu. Nanti ada tempat cantik lagi aku tunjuk. So for a moment, inilah suasana dia. Ni guys, dekat Airy Valley dia. Kawasan ni sangat luas. Tapi itulah, masa tak mencukupi. Kita pun mengejar masa. Kita nak camai lari-lari. Kita nak balik. Aku nampak ada satu tempat lalang tu nak shoot. Cantik punya, baik punya kan. Nak macam gedik, kita nak pergi sana lah. Bawah tadi, yang paling dari sini, dari situ. Masalahnya yang lain semua dah hilang hilang dari radar. So cute. Mana-mana. Kita dekat Ancient Town ni. Old Town. Ancient Town? Old Town? Ancient Town, Old Town. Ancient Town, Old Town. Kita dah sampai. Ancient Town, Old Town. Yeah. Kak Su, macam mana perasaan? Lah, penat tapi best. Kan? Sejuk lah kat sini. Sekarang tengah sejuk. Sekarang tengah sejuk. Jom, aku bawa korang pusing-pusing. Ancient, Old Town. Ancient Town, Old Town. Biasa. Ya. Pfizer. Tak tu. Aku tadi pun gitu. Cantik. Cantiknya tempat ni. So cool. Ini jalan tak sampai 5 minit dah nampak mantau. Lepas tu macam ni halal tak halal, halal tak halal tu otak dia tengah fikir tu. 5 minit jalan tak faham. Tak faham. 对，9.9。9.9。Yes。Cocok. Itu aku. Manis. Mak ni punya bag. 来一下，现在应该需要用袋子装。 Malaysia? Yes。 Bye bye. Wah, ni lah dia punya macam kampung. Cantik. Apa nama street ni ah? Baisha Street. Nak ke depan tu tak bi? Dia kan macam duduk dalam courtyard kan? Lawannya. 之前是还做了 Beach. Nak beach. Bye Peach. Lepo. beach. Nak tanya apa pergi? Nak pergi beli peach sekejap. Percubaan beli buah kali kedua. Tadi dia kata aku lupa nak translate. Eat. Per kilo, per pieces. Hai, selamat malam. Hari ni kita nak pergi Ancient Town. First time order Didi. Nasib baik my sister dah order Didi. Walaupun 1 kilometer, jangan tak sampai Didiku. Oh, tak ada lagi pun kereta. Kita orang macam walaupun 1 kilometer jalan tak jauh mana, tapi kita orang nak cuba first time malam-malam ni kan. Kita orang ambil yang daripada Alipay. 3 minit lagi. Lagi 3 minit sampai Didi. Tak sabar kan nak pergi Ancient Town. Kau tengok aku tak mandi lagi. Peduli apa? Sebab aku tak sabar nak jalan. Apa nama hotel kita tadi ah? Yujun. Yujun. Tu nama hotel kita, Yujun Hotel. Wah, kita dah sampai. Oh mak kau.
So pretty. Kemana ni nak pergi? Kena masuk dalam ni ke? Kita patut lepak. Ini je ke? Aku rasa kita orang ni salah jalan tau. Nampak macam tak ada apa. Tapi cantik lah kat atas ni jap. Weh. No. See? Cantik gila. Atas sangat-sangat cantik. Dekat gambar Macam siang. kan? Ambil gambar macam siang. Lawa Sebab gila. ni atasnya ada. Kenapa Kak Ina? Salah ke? Cari okey, sekarang ni kan kita nak pergi kat tempat yang ni tau. Ni betul-betul Asian ni. Ke bawah betul kita turun. Macam tadi ada road tapi macam road tu seram. Jadi kita orang cek jalan lain. So dia macam masuk ke bawah. Itu naik balik. Ni apa ni, tempat kedai shopping? Ini ke Asian City nya jadinya? Dia boleh ni, dia boleh. Nanti kita tengok Macam Miss Rana. translate. Sekejap nak kena translate ni korang. Macam belakang bangunan tinggal, depan tempat shopping. Rasa macam kat heaven dia, macam tiba-tiba kat bawah lorong. Baju cute-cute kan Kak Su? Bibik memang mudah terpengaruh. Orang kata mudah hilang pedoman. Jangan sabar sebab kita ada banyak hari lagi. Kita boleh shopping banyak lagi, okey? Babe, kita orang pergi Asian Town. Kita dapat baju. Tak sampai lagi Asian Town. Sumpah lawa gila. Macam cute gila nak mati kita love. Wah. Big water wheel Asian City. See, so many people. So nice. Wah, So happening. so happening. Sekarang So baik lapar. kita jumpa. So lapar. Mana Chingzen restaurant kita tak jumpa. Should we walk here? Let's walk here. Here. Here? Oh here. Jaga. We go there. Laban. Hiburan dia tak kaling-kaling guys. Empat. Dia group. Dia macam tu jamming. Wah. Dulu kan Asian Town kan macam tu. Seriously cantik gila tempat ni. It's like a magical thing in your eyes. Live band malam-malam. Dah nak cari-cari. Manalah aku tahu Kak Syui, mana aku berjalan seorang diri. Sana. Kecil. Saya tengok ni Hana sedap. Licia. Orang lihatlah kali terakhir sampai beza aku nak mampus ni. Kawasan ni sebenarnya sangat besar. Jadi tak terjalan. Oh my god.